Assalamualaikum. Pernah tak rasa kepala berdenyut selepas seharian urus rumah, kerja atau anak-anak? Ini yang saya nak kongsi, satu benda yang memang life saver. Balm & Co Essential Oil Wild Mint. Bau kuat minti memang terus rasa segar bila hidu. Kalau kena sakit kepala, sapu sikit kat pelipis atau belakang tengkuk. Confirm rasa lega sebab efek sejuk mentol bantu kurangkan ketegangan. Kadang-kadang saya letak dalam diffuser masa tengah lipat baju pun, satu rumah terus rasa macam spa. Tenang je. Yang bestnya, minyak ni bukan untuk kepala je tau. Kalau rasa kembung atau tak selesa lepas makan, sapu sikit kat perut dan urut perlahan ikut arah jam. Memang bantu untuk lancarkan pencernaan. Nak guna pun senang, titis 2-3 titik campur dengan minyak kelapa atau almond oil atau carrier oil. Lepas tu urut je. Minyak ni organik, bau dia memang kuat. Jadi tak payah guna banyak pun dah cukup. Memang sesuai untuk mak-mak yang nak rasa lega cepat tanpa ubat. Tapi tetap nak cara semula jadi. Jom kita dapatkannya.